Dalam kotak ada charger sekali dan sambungan kepala pula jenis klik masuk, tak perlu pusing kuat. Bila sampai part vacuum utama, ringan yang boleh diterima. Pegang pun rasa macam pegang botol air salpeter. Bila aku sambungkan bateri, terus test sedutan dekat tapak tangan. Terasa vortex angin tu memang kuat walaupun dalam kategori cordless portable. Aku mula cuba dengan kepala berus. Lantai bilik yang ada habuk halus di atas karpet memang hilang sekelip mata. Kepala berus tu macam tolong sapu karpet, senang sedut habuk degil. Lepas tu aku tukar pula ke kepala leper bergetah. Yang ni best kalau ada tumpahan air. Dia sedut tanpa tolak air ke tepi, jadi kerja jadi cepat bersih. Untuk celah wayar plug dan sudut sempit, aku pasang kepala kecil tirus. Memang ngam masuk tepi kabinet, bawah meja, celah plug extension yang biasanya aku malas nak bersihkan. Habuk halus dan banyak tersedut macam tak ada hal. Bahagian paling menarik, test karpet. Mula-mula aku guna sambungan panjang supaya lebih selesa berdiri dan tolak macam vacuum besar.